Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, saya berada di KLIA 1 dalam perjalanan untuk ke destinasi saya untuk pergi bekerja lah. Okey, so ini suasana pada jam sekarang ni 7.30 pagi. Okey, first of all, pada mereka yang baru ingin menggunakan perkhidmatan KLIA 1 ni lah, khususnya nak naik aircraft, naik flight. So first of all, kita kena tengok dulu info tentang flight anda, dekat mana gate untuk kita pergi check in. Okay, so lepas kita tengok dekat sini, selalunya kalau domestik kita akan pergi dekat gate A ataupun B lah. So saya dekat gate B. So sekarang ni kita dah tak perlu lagi untuk pergi ke counter check in. Bukan tak perlulah, ada option untuk kita pergi ke counter check in untuk kita check in macam biasa, ataupun kita boleh saja drop bag saja. So, cara dia, kalau kita nak drop bag saja ni, kita kena pergi dekat dia punya kios. Okey, kios pendaftaran ni. Kita kena buat scanning sendiri dekat tiket kita tu. Kita ada barcode, kita akan scan. Ni banyak ni. Okey, kios ni banyak, dan dia akan keluar bag tag. Dekat sini akan keluar bag tag semua, dan kita akan buat tag sendiri dekat bag kita. Ataupun tadi ada pegawai yang tolong saya, no worries. Dan selepas kita dapat tag tersebut, barulah kita bergerak ke bahagian drop bag. Okay, so dekat sini ada bahagian drop bag. Itu semua itu untuk kita drop bag kita tanpa pergi ke kaunter. Sebelah sana ada kaunter, ada kaunter. Dekat sini kita drop bag. Lepas saja kita dah letak tag kita dekat bag tu tadi, so kita pergi dekat sini dan kita masukkan sahaja bag kita. Okey, dan itu saja. Dan kita actually dah dapat boarding pass. Mana boarding pass dia? Oh, ada. Okey, boarding pass. Okey, dan bolehlah kita pergi nak minum-minum ke, nak breakfast ke apa ke. Okey, tapi kalau siapa-siapa yang nak conventional way, pergi ke kaunter untuk buat check in, untuk ambil boarding pass, still boleh lagi dekat bahagian sana tu. Okey, ada full kaunter. Okey, jom kita pergi breakfast.